Saya selalu pesan kepada penyimpan emas buah bimbingan saya, masa harga emas rendah kita beli je. Tak perlu tunggu harga emas paling rendah sebab tak ada seorang pun tahu berapa harga emas paling rendah. Lepas beli tuan-puan, tak perlu semak harga setiap hari, setiap jam, hatta setiap minit. Kesannya kalau harga naik kita happy, harga rendah kita kecewa. Ini membazir emosi saya tuan-puan. Guru saya pesan kita hanya perlu monitor harga dalam dua keadaan. Pertama, ketika kita nak beli. Kedua, ketika mau jual. Itu je. Semalam tuan-puan, seorang penyimpan saya nak beli 1 dinar pada harga RM2.100. Tapi dia lihat harga dinar turun kepada RM2.000, takut dia nak beli tuan-puan. Jadi saya nasihatkan beliau, harga emas naik turun tu biasa. Kalau lepas beli harga emas terus naik dan naik lagi tak turun-turun, itu tak normal tuan-puan. Mustahil. Jadi asalnya dia nak beli 4 dinar, dia hanya ambil keputusan beli 1 dinar saja. Sekarang harga emas naik balik RM2.100. Menyesal dia tak beli tu 4 dinar tersebut. Sebab tu guru saya pesan, jangan bazir emosi dengan harga emas. Masa harga emas rendah ni lah kita beli je. Kalau duit tu memang untuk dipakai jangka panjang. Yang penting tuan-puan, berapa banyak gram yang kita miliki ketika mana harga emas mencecah. RM700. Belajar sesuatu,